bela. Saya kata dia dah didapati bersalah oleh mahkamah. Mahkamah dah jatuh dah hukuman pada dia. Satu Malaysia pun dah tahu cerita dia. Ni saya nak tegur sikit. Nak kata apa kata, mampu habis. Saya nak tegur. Hari ni kita duk baca dalam sosial media ni tuan-tuan. Kita duk baca dalam sosial media ni. Ada cerita mana da'i mana tu hak kena sawitan 10 tahun ke rogol lah. Mahkamah dah jatuh dah hukuman kat dia. Dia dah didapati bersalah, dia dah jatuh hukuman. Saya bukan nak kata dia betul. Tak. Hak salah tetap salah. Dia buat ke dia tak buat tu serah pada mahkamah. Cuma saya duk tengok hari ni kita ialah marah. Tak nafikan orang marah. Marah lah. Tak apalah. Kita tak mahu dah benda tu berlaku. Kita doa mudah-mudahan keluarga mangsa Allah bagi ketabahan. Kita doa dua mangsa yang kena rogol perempuan tu, Allah bagi ketabahan. Kita doa mudah-mudahan Allah gantikan musibah ni dengan benda yang lebih baik kepada mereka, insya-Allah, amin. Dan untuk keluarga mangsa tu marah, kita takut benda ni berlaku, okey. Cumanya saya nak abang anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Umar, anak dia nama dia Abdullah. Kalau tuan-tuan duk baca hadis, kadang-kadang dia tulis Abdullah bin Umar, kadang-kadang dia sebut Ibnu Umar. Ni bukan saya kata nak. Saya tahu ni lagi kalau orang kerak viral ni saya kena maki. Anak Sayyidina Umar kata. Saya boleh tunjuk dalam kitab apa, saya boleh sebut muka surat apa. Anak Sayyidina Umar kata apa dia? Dia kata, bila seseorang tu kita baca ke kita tengok seseorang tu dijatuhkan hukuman di atas kesalahan yang dia buat. Dia dijatuhkan hukuman di atas kesalahan yang dia buat. Jadi tak? Da'i itu jadi tak? Dia dijatuhkan hukuman atas kesalahan yang dia buat. Sama. Kata Abdullah bin Umar, dia kata apa? Jangan kamu kata yang pelik-pelik dekat dia. Jangan kamu hina dia. Jangan kamu maki dia. Sebaliknya bila kamu baca berita-berita yang macam tu, kamu baca satu doa. Doa dia apa dia? Allahumma arhamhu. Ya Allah, kasihanilah dia. Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Terimalah taubat dia. Ini Islam aja. Tuan-tuan nak ikut Islam ke? Tuan-tuan nak ikut kata hati? Terpulang, saya tak larang apa. Saya tak larang. Sebab orang lah bukan boleh larang, kita kena mati. Cuma saya nak abang lagu ni. Mahkamah dah jatuh dah hukuman pada dia. Kita hari ni sibuk duk maki dia. Kita hari ni sibuk duk hukum dia. Tak apalah. Cumanya 3 benda kena ingat. Yang pertama, tuan-tuan simpati dekat mangsa tuan-tuan maki dia. Adakah mangsa tu terbela? Lebih baik tuan-tuan doa kepada mangsa tu. Ya Allah, mangsa ni mudah-mudahan dia dapat terimalah hukuman yang telah Allah Ta'ala bagi kepada pelaku dan pembelaan terhadap dia di atas apa yang dia telah alami selama ni. Ya Allah, engkau gantikanlah musibah ni kepada mangsa tu dengan benda yang lebih baik. Ya Allah, engkau pertemukanlah jodoh yang lebih baik kepada mangsa ni dan berikanlah zuriat yang baik kepada dia. Tuan-tuan ada buat? Maki doa dak pun dekat mangsa. Yang kedua saya nak abang, saya nak cerita tuan-tuan lah. Saya nak cerita pengalaman. Saya dari dulu tuan-tuan, saya tengok kejadian ni berlaku dekat saya, dekat depan mata saya. Saya jadi takut nak komen benda-benda pelik yang berlaku kat orang. Saya jadi takut. Ada satu kejadian berlaku depan mata saya. Satu pasangan ni mereka nak kahwin. Ni cerita ni saya ingat masa tu saya sekolah menengah lagi. Pasangan ni dia nak kahwin. Anak kepada saya tak mau sebut benda ni duduk viral lagi jadi malu depa tu. Tak apalah saya sebut lagu ni lah. Mak bapak ni dia rapat dengan keluarga kami.
Dia panggil kami ni sekeluarga makan kenduri dan saya tak mabak di mana. Makan kenduri. Yang nak berkahwin ni anak perempuan dia nak berkahwin, anak dara dia nak berkahwin. Lebih korang tempoh dalam sebulan lagi nak kahwin, nak kenduri tu, nak akad nikah, nak kenduri. Anak dara ni kena tangkap khaluat dengan bos dia, bukan dengan hak bakal suami tu. Dia nak nikah dengan mat, dia kena tangkap dengan habis korang lagu tu lah. Jantan lain, jantan yang dia kena tangkap basah tu pula bos dia Cina. Tuan-tuan bayangkan lagu mana. Keluarga dia malu apa semua. Jadi masyarakat setempat boikot kenduri tu. Saya pi, ayah saya pi kenduri dia. Teriak mak dia dengan pak dia ni, teriak tengok kami main. Sebab orang boikot. Apa kata nak pi apa ni kaki zina lah. Macam-macam lah. Lauk tak habis, orang tak ramai. Akmal adik-beradik dengan kawan-kawan. Ayah saya kata sabarlah. Ayah saya kata nak sabar banyak-banyak ujian Allah. Ayah saya bagilah nasihat apa semua, tak apa. Ada satu kakak ni nyanyi tu. Hak suka duk bunyi ni. Suka duk bunyi ni. Bila dia duk bunyi nyanyi gitu, dia mulalah dia yang duk buat gerakan anti kenduri tu. Dia ada buat gerakan kita boikot ni penzina, jangan duk ni, jangan duk ni, jangan duk ni penzina apa semua ni, tak apa. Bila saya dengan ayah saya pi, agak-agak kena tiba tu apa? Saya agak ayah saya. Kak ni dia bawa mulut lah. Dia kata hamba tengok tok guru saja pembela kepada penzina. Ayah saya kata aku pi, bukan aku nak kata benda dia buat tu betul. Tapi tanggungjawab aku bila orang panggil perkenankan jemputan. Kak ni pula dia duduk racun pula. Orang jangan pergi mengaji dengan ayah saya. Dia orang tak makan lah. Pang. Kawan ni pun dah nikah selesai, tuan-tuan. Selang beberapa ketika Allah uji kepada kak yang dia buat mulut tu. Ujian dia apa dia? Ujian dia Allah Ta'ala bagi. Yang pertama, suami dia kena tangkap basah. Suami kak tu. Anak perempuan dia beranak, anak luar nikah. Anak jantan dia mati tengah berzina di Johor. 3 Allah Ta'ala balik. Bab tu saya, bab ni saya nak habaq kat tuan-tuan lah. Saya bukan nak, tuan-tuan faham tak? Bukan saya nak kata da'i tu betul. Tak, dia bersalah. Mahkamah dah kata dia bersalah. Dia pun dijatuhkan hukuman. Biar ambil kat dia lah yang tu. Kita ni jangan duk ulah macam-macam. Takut Allah patah balik benda tu main kat kita. Tuan-tuan faham tak? Saya bukan nak kata dia betul. Saya nak kata dia betul. Lagu mana mahkamah kata dia salah. Saya nak kata dia betul. Lagu mana mahkamah dah jatuh dah hukuman pada dia. Bab dia tuan-tuan serah dia dengan Allah. Bab dia kita serah dia dengan undang-undang. Lah ni kita doa dekat mangsa ni, alhamdulillah kebenaran dah tertegak. Apa yang hang duk tuntut selama ni Allah Ta'ala dah bagi. Mudah-mudahan Allah ganti benda baik pada hang, ganti suami yang lebih baik, zuriat yang baik. Kepada da'i ni, mudah-mudahan Allah jadikan benda ini maksiat yang terakhir dalam hidup hang. Allah Ta'ala jadikan benda ni sebagai kesedaran dan taubat kepada hang. Hang perbetul diri hang dengan Allah. Kita ni tuan-tuan minta Allah Ta'ala jauh benda ni daripada kita. Anak Sayyidina Umar ajak pula satu doa, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, kesianlah dekat dia. Mungkin Allah Ta'ala kesian dekat dia ni dengan jalan Allah Ta'ala bagi benda ni kat dia. Allahumma tub alaih. Ya Allah, terimalah taubat dia, ampunkanlah dosa dia. Boleh kita buat benda tu belum? Hak ni Islam aja. Saya tak berani. Lepas saya tengok benda tu depan mata saya, itulah saya duk pesan dekat orang ramai. Bila kita baca, jangan duk ulah lebih. Takut dia patah balik main kat kita. Makan tak habis belum. Awak kita tak ada anak. Kok
ni duk kata dekat anak orang, Allah balas dekat dia, laki anak. Saya alhamdulillah Allah tak payah anak saya menikah belakang dah. Awak paklong tak ada cucu. Awak paklong tak ada nafsu. Balong. Pil tunggal Ali ni khatuk dia duk ada dalam bukit tu. Cibir apa bukit tu tobat tak ada. Takut balong, saya takut. Saya tak apalah, tuan-tuan nak komen, tuan-tuan kata tuan-tuan baik, tuan-tuan komen. Saya tak mau. Berpada-padalah dalam apa-apa tindakan, berpada-pada. Ni Islam ajak. Tuan-tuan nak ikut ulama ajak ke, sahabat Nabi ajak ke, ataupun tuan-tuan nak ikut hawa nafsu tuan-tuan ajak. Terpulang, saya tak mau kata apa. Ni jangan duk kata saya duk bela pula kan. Saya tak bela. Saya kata dia dah didapati bersalah oleh mahkamah. Mahkamah dah jatuh dah hukuman pada dia. Satu Malaysia pun dah tahu cerita dia. Kita doa mudah-mudahan Allah jadikan itu maksiat yang terakhir untuk dia. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat dia. Amin. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keluarga kita daripada ujian tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini adab kita orang Islam. Saya tahu tuan-tuan rasa ada orang maki dia. Saya bercakap benda betul. Hang nak maki, hang punya apa saya? Ustaz jangan duk bercanggah lagi orang meluat. Aku bukan kira orang meluat, aku cerita apa yang aku tahu. Bukan nak habaq benda betul pun takut orang kata tak betul. Mampu pi. Lainlah kalau saya mai tadi saya duk kata dok dia tak buat dia betul. Hak tu maki patutlah. Ni saya nak abang. Saya kata cudahlah. Takut Allah patah balik mai kat kita.